Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah binti Mat Nazari, pemegang nombor matrik C24A2072 akan mengulas isu tentang salah guna kuasa dalam kalangan penjawat awam. Malam ini kita membawakan satu isu serius yang sering diperkatakan oleh masyarakat namun masih berlaku dalam sistem pentadbiran negara, iaitu salah guna kuasa dalam kalangan penjawat awam. Salah guna kuasa bukan sekadar pelanggaran etika tetapi satu pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Apabila kuasa digunakan untuk kepentingan peribadi, kesannya bukan sahaja kepada organisasi, malah kepada kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Persoalannya, mengapa salah guna kuasa masih berlaku? Siapa yang terkesan dan bagaimana ia boleh dicegah? Untuk itu, pasukan kami telah menjalankan satu kajian bagi merungkai persoalan ini. Baiklah, kita akan beralih ke wartawan Sri Pentas. Saya Nur Hafizatul Maisarah binti Syamsul Amri, pemegang nombor matrik C24A2339. Hasil siasatan awal melalui kajian soal selidik mendapati salah guna kuasa sering berlaku apabila penjawat awam menggunakan kedudukan rasmi mereka untuk mendapatkan kelebihan tertentu secara tidak sah. Antara bentuk salah guna kuasa yang dikenal pasti termasuk pilih kasih dalam pemberian projek, penyalahgunaan jawatan serta manipulasi prosedur kerja. Kajian ini bertujuan untuk menilai persepsi masyarakat terhadap punca berlakunya salah guna kuasa, kesannya terhadap rakyat dan langkah pencegahan yang perlu diambil. Kajian ini melibatkan responden daripada pelbagai latar belakang dengan fokus utama kepada tahap kesedaran masyarakat terhadap isu integriti dalam sektor awam. Assalamualaikum, saya Muhammad Amir bin Kamaluddin. Daripada siasatan yang telah dijalankan, selama 20 orang responden telah terlibat di dalam kajian ini. Dari segi jantina, responden lelaki dan juga perempuan adalah seimbang, iaitu masing-masing 50%, iaitu 10 lelaki dan juga 10 perempuan. Majoriti responden adalah berumur 20 hingga 30 tahun yang menunjukkan golongan muda semakin peka terhadap isu integriti yang berlaku di negara kita ini. Dari segi bangsa dan juga agama pula, majoriti responden adalah berbangsa Melayu dan juga beragama Islam. Fakta ini menunjukkan bahawa kesedaran terhadap salah guna kuasa semakin meningkat di dalam kalangan golongan generasi muda yang bakal menjadi pemimpin pada masa akan datang. Bersama saya Nur Amna Nafisha binti Makharul Anwar, pemegang kad matrik C24A2189 akan menerangkan hasil soal selidik mendedah beberapa penemuan yang membimbangkan. Seramai 95% responden bersetuju bahawa penjawat awam yang mempunyai kuasa tinggi lebih berisiko menyalahgunakan kuasa. Majoriti responden juga percaya bahawa kelemahan pengawasan dalam membuka ruang kepada salah laku. Sistem pelaporan salah laku pula dilihat tidak cukup berkesan, menyebabkan ramai takut untuk tampil melapor diri. Lebih lagi membimbangkan, 100% responden mengakui bahawa salah guna kuasa memberi kesan negatif terhadap kepercayaan rakyat. Namun, ada sinar harapan. Responden percaya bahawa integriti, tindakan tegas terhadap pesalah dan budaya kerja yang sihat mampu membentang utama dalam membanteras salah laku guna kuasa. Kembali kita kepada rakan setugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hujan sudah pun tiba. Saya Amir Zahir bin Muhammad Zain, pemegang nombor matrik C24A2074. Sebagai kesimpulan, salah guna kuasa bukan isu kecil. Ia adalah jenayah amanah yang merosakkan sistem, organisasi dan kepercayaan rakyat. Kajian ini membuktikan bahawa masyarakat sedar dan menuntut perubahan. Pencegahan hanya akan berjaya jika semua pihak memainkan peranan daripada individu, organisasi hinggalah kepada penguatkuasaan undang-undang. Ingatlah, kuasa adalah amanah, bukan keistimewaan. Apabila amanah dikhianati, seluruh sistem akan runtuh. Kami dari Kumpulan 14 melaporkan. Sekian, terima kasih.